Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang nafar awal dan juga nafar sani. Hal ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 203. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih, wa man ta'akhkhara fala isma alaih." Barang siapa yang meninggalkan Mina pada hari kedua, iaitu 12 Zulhijjah, maka ia tidak berdosa. Dan barang siapa yang melewatkannya, maksudnya meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah, ia juga tidak berdosa. Tuan-tuan dan puan kena faham bahawa antara hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan nafar awal untuk memberi keringanan kepada tetamunya dalam melaksanakan ibadat haji. Di samping itu dapat menegakan kesesakan di bumi Mina. Bayangkan 2 juta jemaah berkumpul di Mina pada hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dengan adanya nafar awal pada 12 Zulhijjah, sebahagian jemaah meninggalkan Mina dapat meredakan kesesakan di bumi Mina. Ya, ikutkan sunnah Nabi SAW, baginda berada di Mina sehingga 13 Zulhijjah, dan itulah yang paling afdal. Tetapi kemaburan haji bukan dilihat kepada nafar awal, bukan dilihat kepada nafar sani. Biarpun sunnahnya berada di Mina sehingga 13 Zulhijjah, bukan bermaksud orang yang buat nafar awal melakukan kekurangan. Mereka tidak berdosa dan tidak dikenakan sebarang dam. Bahkan ada pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang buat nafar awal kerana membantu, menolong, mengurangkan kesesakan di bumi Mina. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu ke arah kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong ke arah kejahatan dan permusuhan. Bertepatanlah dengan hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan nafar awal, membantu mengurangkan kesesakan di bumi Mina. Sekaligus amalan mulia ini juga tentu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan disenaraikan untuk buat nafar awal oleh tabung haji, jangan berduka cita, kerana ia juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam dan tidak menjejaskan kemaburan haji tuan-tuan dan puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.